Pernah tak korang rasa macam ni? Rasa dah malas nak serabut dengan life sekarang, nak tinggal je semua, lepas tu pergi hidup sorang-sorang dekat pulau. Ada seorang lelaki ni, dia betul-betul buat macam tu. Tahun 1944, Tom Francis Neal ambil keputusan untuk hidup seorang diri di tengah-tengah lautan Pasifik. Dia pilih satu pulau terpencil di Swaroff Atoll untuk jadi rumah baru dia. Nak sampai ke pulau tu pun bukan mudah. Tambah-tambah masa tu baru lepas Perang Dunia Kedua. Lepas bekerja keras selama 7 tahun, barulah Tom ada cukup duit untuk beli bekalan makanan dan bayar tambang. Pada tahun 1952, Tom tumpang kapal kargo dan dia berjaya sampai ke Swaroff Atoll. Berbekalkan barang-barang asas macam tukul, parang dan biji benih, setiap hari Tom mengisi masa dengan berkebun, memancing ikan dan membaiki sebuah pondok usang yang dia jumpa di pulau tu. Pulau tu pernah jadi pos tentera masa zaman perang. Jadi selain ada pondok usang untuk dijadikan tempat berteduh, ada juga ayam hutan di pulau tu yang menjadi salah satu sumber makanan bagi Tom. Tom juga bawa 2 ekor kucing untuk teman dia. Sekali-sekala akan ada bot yang singgah di pulau tu. Masa ni barulah Tom boleh bersembang dengan manusia lain. Tom suka sangat hidup dia yang tenang di pulau tu. Tapi hidup terpencil macam tu mestilah ada risiko. Satu hari pada Mei 1954, masa Tom tengah berkebun di pulau sebelah, pinggang dia terseliuh. Dalam kesakitan yang teramat sangat, Tom bersusah payah kemudi sampan dia dan balik ke pondok. Lepas 4 hari terbaring tanpa makanan, kucing Tom pun tak dapat makan. Secara kebetulan ada pelayar yang singgah di pulau tu dan mereka selamatkan Tom. Dia dibawa ke Rarotonga untuk dapatkan rawatan. Tom tinggal di Rarotonga selama 6 tahun. Dia sempat berkahwin dan mendapat 2 orang anak. Tapi Tom tetap rindu untuk hidup di pulau terpencil. Jadi pada tahun 1960, Tom balik ke Swaroff. Kali ni dia lebih berhati-hati. Tom kurangkan aktiviti fizikal macam berkebun atau angkat batu berat. Tom lebih banyak menghabiskan masa dengan bersantai dan menikmati pemandangan. Pada 27 Disember 1963, Tom balik secara sukarela ke Rarotonga ke pangkuan anak dan isteri dia. Tapi pada 1967, Tom patah balik ke Swaroff Atoll. Dia memang tak boleh nak hidup dalam masyarakat. Dia habiskan masa lagi 10 tahun hidup sendirian di pulau tu. Akhirnya pada Mac 1977, Tom balik ke Rarotonga buat kali terakhir. 8 bulan kemudian, di usia 75 tahun, Tom meninggal dunia akibat sakit kanser.